Kita ni kan dulu kita ngikut mak kita, tengok mak kita buat tepung pelita ni, tu kita tanya itu ni kan. Tapi sekarang ni budak-budak sekarang dia tak nak. Tapi kita untuk kekalkan benda ni, kita kena panggil dia. Kalau kita nak buat benda tu, panggil dia maju. Assalamualaikum. Teman nama Muhammad Yaakob. Orang panggil Pak Kop. Asal Kampung Bukur, Manung, Kuala Kangsar, Perak. Mak bapak mak teman orang Kuala Kangsar. Apak teman orang Parit. So bahasa dia tu dia lain sikit lah. Kan, belah Parit ni dia pure sikit lah, dia lepeh sikit bunyinya. Kan, orang Kuala Kangsar ni dia apa ke, koma ke, begitu lah. So ada beza sikit lah, tapi teman mana-mana pun boleh lah. Tepung pelita ni masa kecil-kecil dulu, mak teman suka buat tau. Bila bulan puasa lah especially-nya dia buat tepung pelita ni. Tak tahu kenapa dia jadi macam tiap-tiap hari kalau boleh. Mungkin sebab mudah nak dibuat, bahan-bahannya pun mudah nak dapat daripada belakang rumah aja. Daripada ada nyor, pokok nyor apa semua, santai boleh ambil daripada pokok nyor kat belakang rumah. Pokok pisang, daun pisang nak dapat pun senang kan. So tepung dia bahan asal dia mudah. So bila nak kuih je memang itu je lah mak bapak kita yang boleh buat masa tu. Rupa bentuk tepung pelita ni kan, dia apa tu, kena buat sampan dia tu, kelongsong lah tu kan. Dia ada kepala dia ada putih, bawah dia hijau. Kenapa putih ni hijau? Sebab putih ni atas dia santan, kemudian bawah dia air daun pandan lah. Selalunya lah kalau nak jumpa tepung pelita ni kan, masa kenduri kendara lah, kenduri kahwin, lagi masa bulan puasa. Oh, kalau bulan puasa hari-hari ada. Orang tak kira rumah mesti ada je tepung pelita kan. Ke mana pergi ke masjid ke apa, ke berbuka puasa ke apa, memang ada tepung pelita tu. Harta gamaknya dia ni suka buat benda tu sebab mudah kot dapatnya kan. Barang-barang asas yang tu nak buat tu mudah. Lagi pun sedap. Dia manis-manis kan. Dia lemak-lemak. Atau itulah, kita ni kan dulu kita ngikut mak kita. Tengok mak kita buat tepung pelita ni. So, kita tanya itu ni kan. Tapi sekarang ni budak-budak sekarang dia tak nak. Tapi kita untuk kekalkan benda ni, kita kena panggil dia. Kalau kita nak buat benda tu, panggil dia maju. Macam ni nak buat tepung pelita, lagipun benda tu mudah nak dapat kan. Barang asas dia macam santan ambil daripada pokok nyor. Nyor kat belakang rumah ada pokok nyor. Tu ambil buah nyor, parut, kemudian ambil santan, mudah. Lepas tu daun pisang, pokok pisang pun banyak kat keliling rumah. Tak adalah susah menol nak buatnya. Kalau kita ajar dia membuat, mesti dia mudah ke nak dapatkan ilmu kita, supaya benda ni terus turun-temurun kan. Sebab benda ni sangat senang lah, nak mudah menol nak dapat kan. Atau sekarang ni dia dah pandai ubah suai benda-benda untuk buat tepung pelita ni. Dia nak rasa, cita rasa masing-masing lah. Sekarang ni dah banyak lah dia dah ubah suai benda tu. Dulu kalau aslinya pandan kan,
daun pandan tu kita blend perah apa semua kan, dapat dia punya aroma dan bau daun pandan. Tapi sekarang ni dah banyak. Dia boleh buat perisa doroyan, perisa jagung lagi, keladi pun ada rasanya. Apa lagi katanya? Mangga, mempelam, dia panggil mempelam. Kan? Atau demo nak cita rasa demo kan. So nak berubah lah kan, cuba-cuba kan. Kita tengok kan, tepung pelita ni bahan utama dia apa? Daun pandan. Banyak je khasiat daun pandan ni tau. Untuk awet muda kan, untuk sakit-sakit sendi, kata orang lah, tapi wallahu alam lah kan. Kita tengok tepung pelita ni diguna daun pisang. Daun pisang ni sebenarnya dah jadi satu kita panggil apa, keperluan yang selalu diguna pakai, yang intim dengan orang Melayu kan. Bila mana kita masak je mesti nak pakai daun pisang kan. Kita buat lepat pisang pakai daun pisang, kita buat tepung pelita pakai daun pisang, kita buat ulet panggang pun pakai daun pisang kan. So dia jadi satu, orang putih panggil ikonik kot. Ya kot? Ikonik gamaknya ya. Itulah kelebihannya kan. Bila orang Melayu ni dengan daun pisang ni macam ibarat irama dan lagu lah kononnya. Gamaknya lah, tak tahulah betul ke tak kan. Tapi rasanya macam tu lah kan. Lagi satu kan, teman nak khabar lah kan. Bila teman pergi hotel ke mana-mana kan, memang ada je tepung pelita ni dalam hidangan. Baguslah sebenarnya kan kita nak memperkenalkan kita punya kuih warisan ni kan. Tepung pelita ni sebagai kuih warisan kepada apa pengunjung-pengunjung luar lah kan, warga asing kan, orang putih lah specialnya kan, utamanya lah kan. Cakap orang putih pula teman kan. Atau itulah kita boleh gunalah platform tu untuk antara tu kan, untuk kita promosikan kita punya produk tepung pelita ni lah kan. Lagi pula rasanya dekat kalau bulan puasa ke apa ke kan, kita ada banyak bazar Ramadan semua kan. Mana rata-rata ada tepung pelita, rata-rata tepung pelita. Kemudian pengunjung-pengunjung pun daripada luar pun kita bolehlah khabar kat dia kan. Inilah tepung pelita warisan kuih warisan Malaysia kan. Bagus sebenarnya kita boleh promosi dan kita boleh kekalkan lah kuih tepung pelita ni. Harapannya lah kan, supaya kan kuih tepung pelita ni kan tidak tenggelam lah kan. Kena bagi tahu kepada budak-budak muda kan, kita kena kekalkan kan kuih tepung pelita ni lah kan, supaya tak tenggelam di zaman lah. Makin maju kita kan masih lagi ada tepung pelita ni lah kan. So untuk kekalkan, orang muda kena tahulah macam mana nak buat. Orang muda kena tahulah, kena try lah buat, kena usaha untuk buat lah kan. Dan kita sebagai orang nak masuk warga emas ni kan, kena ajarlah anak-anak, cucu ke apa ke kan, khabar kat mereka yang ini tepung pelita ni adalah kuih warisan yang kita kena kekalkan kan. Itu je lah harapannya kan.